Ramai ibu bapa risau tentang kos pendidikan anak-anak yang semakin lama semakin mahal. Hari ini, kos nak hantar anak ke universiti boleh cecah puluhan ribu ringgit. 10 ke 15 tahun akan datang, nilainya mungkin berganda. Salah satu cara bijak untuk sediakan dana pendidikan anak-anak adalah dengan simpan emas. Contohnya, 100 gram emas macam ni. Kenapa emas? Pertama, nilainya kalis inflasi. Kalau kos belajar meningkat, harga emas pun biasanya akan naik. Kedua, emas disiplinkan kita menyimpan. Susah nak terusik berbanding duit tunai dalam akaun bank. Yang ketiga, 100 gram emas hari ini bernilai lebih RM60,000. Dalam 10 ke 15 tahun akan datang, nilainya boleh jadi jauh lebih tinggi, cukup untuk tampung yuran pengajian anak-anak. Bayangkan anak masuk universiti, Tuan Puan serahkan 100 gram emas. Itu bukan sahaja bekalan keuangan, tapi bukti kasih sayang dan pengorbanan Tuan Puan yang simpan sejak awal. Jadi kalau Tuan Puan nak sediakan masa depan anak-anak, mulakan hari ini. Simpan sikit-sikit, kumpul sampai cukup 100 gram emas. Berikan anak-anak lebih terjamin bila kita ada perancangan. Jadi bagi tuan puan yang berminat untuk mulakan tabungan emas untuk anak-anak, boleh terus rujuk pin video tutorial ataupun tekan link di bio saya untuk daftar akaun emas. Saya akan bantu dengan langkah dan cara yang terbaik dalam simpanan emas. Teruskan follow saya untuk dapatkan ilmu mengenai emas dan keuangan.